Aduh, makmu. Ni Jeddah Airport. Kita transit 3 jam. Inilah. Sabarlah kakak. Ni dia punya atas. Ceiling dia. Lepas tu Jeddah. Kali Moklah jejak di bumi Jeddah. So inilah airport dia. Ini baru ceiling dia. Tapi sekarang dia ada fair ni. Dia tutup separuh. So inilah lampu berayun. So Moklah dapatlah merasa. Okey. Akan datang Jeddah duty free. Jeddah duty free. So Moklah dapat tengok ni bling-bling. Ni. So inilah dapat Moklah rasa. Tengok tu. Cantik mengang. Terima kasih Allah. Oh no. Dari Jeddah ke Istanbul. Kapal baru gerak.
tahulah lunch ke dinner. Seorang-seorang. Ya, Ashu. Ni amanah. Tengok. Ni roti dengan sup dengan apa salad. Kak Mia, habis ke daging tu? Tok Pa kata tudung dah hilang. Mana? Cam. Ya. Oh, cacak 2 biji cili. Itulah. Manggobi. Ni dapat sup macam ni. Tok La. Assalamualaikum. Tengok Tok La. Sedap kan Tok La? Alhamdulillah, sedap. Ni sambal bilis masam. Ni Numi punya. Tengok cili dia berapa panjang. Oh. Tengok ni. Apa tak terliuk ke? Tengok cili. Oh. Tengok ni. So yummy. Okay lah. Kita baru nak start makan ni. Roti 3 batang dah habis. Kak Mia makan banyak roti. Oh, Kak Mia makan daging. Oh, Ashu pun banyak. Ashu ada berapa biji? 2 biji, habis setengah hilang dari depan. Oh, Mak Lapis tengok 2 biji. Beraninya Mak Lapis. Oh, tak. Ashu sudah makan. Bosu sudah makan. Makan apa? Makan. Dia cakap nak naik sebab sebeng-sebeng kohong. Saya ngomong sabai. Tunggu sabai. Ni panjang ngomong sabai. Ini kita tengah ambil makanan. Okey. Inilah hotel pertama yang kita menginap. Ini baru nak ambil makanan. Ini hotel pertama yang kita menginap. Ini pasta. Ini sos pasta. Ini daging keping-keping. Okey. Ini daging keping-keping. Curry. So ini whipped potato. Ini kacang kuda. Ini meatball. Ini white rice. Ini dal. So ini dia lah. Ni. Ini untuk pasta-pasta. Ini sambal, tak tahu sambal apa lah. Sambal bili. Ini pasta. Ini potato and carrot. Ini dia punya pickles. Ini pickles. Ini sauce. Ini salad. Ni je lah makan ni dia. Nanti tunggu di Madinah pula. Okey, ni Papa suka. So ini saja. Okey. Kita orang semua baru nak dine in. Ni Jubit. Oh, Jubit ni jual teh apa? Teh apa? Teh bursa. Bursa tea. Teh bursa. Set-set anak Mak Saleh tengok ni. Pakai pasta lah kau. Oh. Mak Lai apa nasi dengan kita ni apa? Aduh. Okeylah. See you next. Bye. Breakfast sebelum berangkat ke Istanbul. Oh. Makan ni. Saya dah 3 pinggan dah. Berapa? 3 pinggan tu dah. Oh, ni Mak Haji. Ajak. Aja. Mana Tok La? Oh, ni. Haji. Naik masak ke? Oh, sudah semua. Makanan western ni. Tok La. Ala-ala western Tok La. Tengok tu. Kita duduk meja berasing ni lah. Sebab Tok Muak. Tok Muak dengan set-set yo. Oh. Dia nyamuk lah. Mak Saleh. Bila lagi? Teh sebelum. Kopi sebelum. Kopi buih tu. Allah tu jangan tinggal. Oh. Ni hak kita. Ala-ala western lah konon. Turki hang. Malam kita bermalam di Euro Park Hotel. YouTube lah. Ni malah.
Ni hotel dia. So hari ni nak berangkat ke Istanbul. Jangan ambil gambar semua lah. Terang telefon. Ya. Okey. Dia mana? Mulut. Tak nampak? Nampak? Betul keluar dulu. Hei. Aguha. Ya, kilang. Sini. Wow. Beli. Beli. Boleh? Beli. Ayo Numi. Oh, cantik dia. Ni tengok kau ni. Ya. Makanan tak mau lah. Teh ada teh. Teh masalah. Anyways, this one little bit lasagna sama white chocolate, little bit sweet. It's amazing taste. You can try after a week. Mola Shoppen. Kedai gift. Mola Shoppen. Mola nak shoppen. Shopper bag orang kaya. Mola Shoppen. Shopper bag orang kaya ni. Kedai gift. Balloon. Mola beli hot balloon. Nak naik balloon. Alhamdulillah. Sana malah. Go. Sini Manisa. Ini bag-bag yang goodies untuk kanak-kanak. Ni daripada besar. Wallet kecil. Ini semua manisan. Okey, ni manisan. Mola Shoppen. Teras sikit mana? Macam-macam. Sedap. Ni. Dia punya taster. Sudah try kan nanti? Belum. Yang mana paling sedap? Beli dia Yang ni. My son bought already. Anak saya beli 2 box lagi. Yang sekilo-sekilo ni. Macam ni. Oh ni 1.5. I don't take sweet. Ni malah nak buat kena shawarma lah, mani-mani fun lah. Baklava ni ada. Sorry. Alah, sana lagi. Go. Ni minyak zaitun. Minyak zaitun dan perfume. Ni pickle ni maknanya jeruk-jeruk. Jeruk zaitun, minyak zaitun dan minyak wangi. Ini kedai ini kedai souvenir. Ini macam situ agak rantai panjang Apa tu? Kali Kubu.
Ha. Ni gelas-gelas keramik untuk souvenir. Okay, betul. This one is terung, eggplant. We like there's something that we put rice. We put rice like the spices for you guys. We got we also get spices. Ya, we tahu. use this as a Oh, malah Chopin. Malah Chopin di Turki. Alhamdulillah. Ayo, betul ke Mokla ni? Betul. Ya ke? Tak menipu. Original Mokla. Sekarang Chopin dekat manisan-manisan. Kat Mia akak tu. There. Wow, teh delight. Turkish delight. Akak lah. Tu lagi teh kat Mia. Tu. Teh. Ini teh apa? Fruit. Mana Nana? Caca. Caca? Mai lah. Ha, promo. Angkat kat Mia, tunjuk gambar dia. Wow. Ha. Okey. Sekarang kita dalam ni ada shawarma, ada manis-manisan. Ini section olive. Ini section teh. So, jom, let's go to ceramic. Come, Mia. Let's go. Bye. Ya Allah. Angkat, bawa sikit. Angkat, bawa sikit. Baik, semua. Jangan kawin dulu. Oh, dah berapa anak lah? Belum lagi. Kan ribet dia. Mana belum anak. Okey. Nanti tak. Oh, saya nak buat macam ni. Okey. Mari. Okey. Ni nak pergi mana lagi? Istanbul. Lepas tu baru ke Madinah. Haji Umrah. Saya kan balik haji bulan 6 Ramadan. Betul-betul lanjut. Dan kita Korea. Dia ni apa? MX. Buat dia apa dapat tahu harga je. Okey, inilah masjid yang boleh menampung yang terbesar. Di Bursa. Jom, weh. Ladies, follow me first, okay? We have to be quick, especially in Istanbul. Timing is important for us, so we have to be quick. Wherever we go, I will inform you first. After that, I will be affected by the Ottoman Sultan. Yildirim Beyazıt, before he goes to Niborgo, he makes dua. In his dua, he promises that to construct 20 mosques in different parts of Bursa. But after he is returned, when he is back in Bursa, his advisors tell him, instead of constructing... Sekarang kita duduk di masjid yang terbesar, tak tahulah di dunia ataupun di Arab Saudi. Dia boleh menampung 60,000 jemaah sekali. So inilah masjid yang terbesar. Sekarang ni kita duduk di dia punya ruang lega sahaja. Belum masuk dalam lagi, baru nak start buat lawatan. So inilah anak-anak ulat yang kesejukan. Sejuk tak? Sejuk. Seronok tak? Seronok. Ada nampak apa kat depan? Kolam. Siapa nak terjun? Sejuk kalau panas. Okey. Sekarang kita berada di masjid yang terbesar, tak tahulah di dunia ataupun di Arab Saudi. Yang boleh menampung 60,000 jemaah sekali. So inilah ruang lega dia. So Maklah, apa rasa Maklah? Okey.
Okay. Numi sekarang berada di dalam Masjid Besar Bursa. Masjid Ali Usmaniah. Masjid Ali Usmaniah. Okay. Yang terbesar yang boleh menampung 60,000 jemaah dalam satu masa. Masjid terbesar mungkin di dunia ataupun di Saudi Arabia. Tu. Duduk lah. Hancur di dalam masjid. So inilah dia. Cantik. Macam mana Mak Lah? Rasa puas hati tak? Ya, puas hati sangat-sangat. Alhamdulillah. Rezeki. Ya Allah. Ni. Allah. Mak Lah, royaklah masjid tertua. Masjid Terbesar. tertua dan terbesar di Bursa Istanbul. Di Bursa Turki. Boleh tampung 60,000 jemaah. Boleh tampun 60,000 orang jemaah. Alhamdulillah. Cantik sangat. 360. Di kawasan Masjid Bursa. Sekarang kita nak pergi ke Arkade Bursa. So ni kolam dia. Pancuk dah tak ada. Apa jadi gambar. Ni masuk ke dalam air pula. Kozana. Ni Kita masuk Kozana. Kozahan. Kak Mia, Caca. Kozahan di Bursa. Bursa Turki. Ya. Bosu. Jubit. Toklah. Rakyat-rakyat anak ulat. Ni. Nah, Eskimo. Ni. Kita nak masuk dalam ni. Oh. Kozahan. Duduk situ, Cak. Cak, duduk depan, Cak. Tuh. Kozahan. Cepat. Kozahan. Cak, pusing, Cak. Kejap nak ambil gambar. Perkarangan Kozahan. Tengok ni, pokok-pokok yang kering-kering. Bawah ada kafe. Kafe tak buka lagi lah. Sebab ni waktu makan tengah hari sekejap lagi. Ni belum pukul 12 ni. Mak Lah duduk ni. Macam Kashmir. Cak ada sarung tangan. Dah masuk tandas. Ni kita nak pergi ke toilet dia. Ni. Dia sampai nak start. WC. 5. Kita nampak dekat kafe-kafe. Makan roti cheese. Sedap tak? Kena kopi dulu guys. Kena kopi dulu. Roti macam akok Kelantan pun Ni. ada. Roti macam akok. Akok Kelantan. Oh sedap. Tapi roti lah Turki punya. Oh ni Turki. Tak kena kot cheese ya. Tak kena kot cheese ya. Aiskrim tu. Oh ini aiskrim pistachio. Nak meniaga Ni tak Turkish coffee. Boleh tu. Ni Nescafe. Ini pun Nescafe. Oh toklah. Menikmati cheese. Jangan sia-siakan peluang yang ada. Kita duduk lempak-lempak dekat kafe dia. Bawa payung. Ni. Ni rakyat-rakyat ni. Sedap tak roti cheese? Diorang kata tak sedap. Tak sedap? Diorang tak suka cheese ni. Sedap lah. Makan roti dia saja. Yang ni lepak-lepak minum teh. Kalau konon-konon dekat Malaysia teh tarik lah. Kena teh tarik. Kak Mia, apa dia cakap tadi? Afia awesome. Awesome. Duduk dekat heater. Beku tangan. Set-set you duduk kat heater.
Kok ni duk patah apa bersku juga. Patah ni. Ha. Caca yang tak sejuk. Sejuk tak? Sejuk. Habis tak? Cheese? Tak suka cheese. Oh, makan kulit dia saja, Ca. Nana makan kulit dia je. Cheese tak payah. Kakak makan kulit dia, kakak. Dekat dengan bazar dia. Tahu dah kalau minum kopi susu kena minta Nescafe. Orang panggil Nescafe. Bunga apa nampak macam bunga plastik. Real. Ha. Real flower. Kesejukan. Oh, malah macam duduk Switzerland dah. Dengan pokok-pokoknya. Ni putih pula pula. Putih. Sebelah ni putih. Putih bukan ku putih Putih bunga. Putih-putih bunga. Best tak Moklah? Oh, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Bursa. Tadi tak pancut Moklah. Ha. Sekarang bas berhenti untuk makan tengah hari di restoran Ifadari. Restoran Turki. Lepas ni kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Okey Moklah. Wah, cantiknya. Ya. Untuk makan tengah hari. Kita di mana? Mana rakyat-rakyat jelata? Lunch. Rakyat. Kita di mana? Tengok sitting plan. Ada Maggi. Oi. Ayo jumpa lagi. Sitting plan. Restoran untuk makan tengah hari. Ustaz. Ya, makan. silakan makan. Aduh. Coba Assalamualaikum. Jumpa lagi. political science. So kan je. What a small world. Ya. Sekarang kita nak naik cable car. Oh, ni. Tolak. Okey lah. Marilah. Muat. Mari. Oh, nak naik cable car. Awak duduk sana. Boleh. Muat je. Muat. Apa lagi? Nah, kami ya. Siapa ni? Molek ni dia tak dengan api. Oh, tak apalah. Lepas dah 2 orang dah ikut tidak muat di sini. Yalah. Satu keluarga. 2 orang tadi siapa? Ni anak bongsu kakak. Dengan menantu. Aku dah tak cari mana. Itulah. Oh, Toklah naik cable car. Ya. Nampak atas ke dia naik? Ya. Ni cable car. Mami ni ada. Habis dah situ ni. Wah, itu ni tak saya tutup ke? Okey. See you. Ni panggil apa ni, Pik? Okey dah. Kak Mia. Istanbul aku datang. Istanbul aku datang. Kak Mia tak nampak muka pun. Okey. Tengok Moklah sampai mana dah ni? Nak pergi ke Masjid Hagia Sophia dah. Hagia Sophia. Oh, dengan Masjid Biru. Oh, alhamdulillah. Ni nak solat juga di gapo dah dia cakap. Ni tak apalah dia apa-apa pun. Janji sampai. Dah sampai. Naik kabel car lah. Nak jumpa Huren dengan Sulaiman. Sultan Sulaiman. Mana naik kabel car kita. Ya. Best doa. Keduk Cameron, Kete Highland ya, sini pun ada juga. Ya. Menurun. Sekejap je menurun dia. Nah, Tak ada kubur. sudah turun. Tu ada kubur kat bawah. Kemananya kita kalau ni kubur. Boleh sempat ke? Ni semua kubur kat bawah. Family Sultan. Banyaknya Penuh. Ah, sampai ke Ca. atas. Kak Mia. Panjang umur dia. Eh, tahun 18. Tahun 18 awak lah. Daripada pemandangan kabel car. 1870. Tahu semua.
Meninggal tahun 1920. 1907. Bangun 20 ni. Tu satu lagi kabel Boleh car. rasa matu lah. Iyalah. Nampaklah antique city. Tu yang naik. Baju dia naik. Ada train. Ada laut. Kakak pun dah merah hidung. Kak Mia. Jumpa orang ni kot. Inilah dia Masjid Abu Ayyub di Istanbul. Moklah sudah sampai di Masjid Abu Ayyub di Istanbul. Dan anak-anak ulat. Jom ni. Inilah dia pekarangan Masjid Abu Ayyub. Tengok burung-burung. Moklah beruntunglah Moklah. Apa-apa ucapan? Alhamdulillah. Inilah dia dataran Masjid Abu Ayyub di Istanbul. Ini ganah Moklah kita. Itulah. Oh, ni Museum Abu Ayyub. Tengok dia punya seramik ni. Moklah. Oh, lawa dah lah. Kalau boleh duduk tepi tu Moklah Gambar sikit. dia baca doa. Apa Moklah duduk tepi tu sikit. Segala tu. Oh, cantik Moklah. Oh. Okey, inilah Blue Mosque malam. Tadi siang hari. Oh. Tu ke? Apa Oh, Anna cantik Sofia? malam. Pemandangan malam Hagia Sophia. Kita duduk dekat atas jambatan Laut Malba. Kosong ni. Kosong ni. Mana ni? Satu. Oh. Banyak cruise dah. Si kau tu pergi cari ya. Hello, kami kesejukan di sini. Ya. Dia beku dia ni. Gobi hidung cabu tu. Dinner time. Malam ni makan apa Moklah? Makan nasi ikan makrel. Ikan makrel Adik-beradik bakar. ikan menggaru. Ikan makrel apa? Bakar. Ikan bakar. Ada sup. Ada buah. Tapi Ada memang roti sedap. bakar. Sedap Ha? betul. Sedap. Sedap doa. Hari ni baru Bosu? sedap. Sedap tak? Sedap. Bobby? Siapa tu? Kakak? Sedap. Ni? Sedap. Sedap. Sedap doa. Sedap dong. Oh. Hari ni baru ni. Ini saya punya. Tak tahulah saya boleh makan ke tak. Nasinya secompot. Betul. Mau. Okey. We all makan dulu ya. We all makan dulu ya. Sedap doa. Malah jalan-jalan makan. Jalan-jalan makan. Jalan-jalan makan. Hari ni the best. Fish. Fish makrel. Mackerel. Malah supnya sedap. Sup sedap, sambal sedap. Semua sedap. Semua sedap. Hari ni terbaik. Balik sekuah jagung. Jagung bakar. Dengan buah berangan. Iya, buah berangi memang the best besar gemuk-gemuk. Okey. Selamat menjamu selera ya Mak Maestra Lah. mas baik. Maestra mas baik. Okey. Ayolah selamat. Orang belanja. Okey. Yang paling penting lanjut. Breakfast berdua dengan Mak Lah. Ya. Tengok Mak Lah. Oh. Tengok hari sikit lagi biru mata. Tak boleh buat bincang. Sup lagi, goni lagi. Ni kira makan kenyang 3 hari. Dia tak habis ke tak apa. Moga bayar mahal. Ni Abang Jubit. Manisan. Ni rakyat Marhain. B40 ke T20 ni? Daripada B40 jadi T20. Tengok. Hak ni mata tukar merah. Hak ni Allah bulu rama pusing dah gol. Makan telur. Dah telur. Hak ni. Hak ni nak jadi negara. Hai awak. Sedap tak? Sedap.
Makanan yang kat hotel ni sedap lah juga. Daripada Awak tak makan habis pun. Kak Mia muat. Tadi Kak Mia dah makan. Oh, selamat menjamu selera ya. Awak macam model lagi lah. Awak macam dapur nombor 23. Sini Mok Ya. Makan dulu. Gelik hing tak kenal lah kali ni. Itulah. Jadi orang apa dah? Orang Arabia. Tahu tengok. Ini patung. Macam susah. Memang ambil itu. Besar anjing tu. Meh. Kita nak naik cruise. Tapi harinya hujan. Oh, kita nak naik boat. Cruise. Cruise. Boat tu pancing ikan. Ni cruise. Adik, beg kita kat dalam. Kita dekat pier sekarang. Nak naik cruise. 50. Siapa nak? Sarung tangan. Siapa nak beli ekstra topi? 50. Wait. Kalau ada lira belilah topi 2. Tukar-tukar lah. Maklah ada. Maklah belilah. Murah-murah. Sarung tangan. Warna ke apa kakak merah? Hitam. Dah lebih lah. Merah. Putih. Bayar. 50 lira. 100 lira. Tak ni kata 50. RM50,000. Oh. RM50,000. Betul. Murah-murah. Nak naik ni cruise. Kakak. Ini. Sarung tangan. Nana, nak naik cruise ke? Nana sejuk tak boleh kecek tau. Kak Mia, best tak? Best, badan Kak Mia tak sejuk. Tapi tangan hujan je kan? muka je. Awak nak jadi saya juga ke? Buat je tu. Murah-murah. Banyak. Keluar asap. Sarung Keluar tangan. asap. Sarung tangan. Topi murah. Topi Turki. Topi. Kita di atas cruise. So itu Hagia Sophia. Dari atas cruise. Tapi sebab hujan, tak berapa nak nampak. Sekarang kita tengah naik cruise. So ini termasuk dalam package. Ini ada Kak Mia. Best tak? Kan anak? Kakak. Seorang lagi mana? Cak. Dia nak bawa. So ni Marmara balik. Oh, semalam kita makan kat sini. Tapi tak nampak. Masyu dekat atas. Tadi nampak Hagia Sophia. Tak nampak lah. Tapi okey lah. Include package. Tak, apa rasa? Naik cruise Istanbul. Istanbul. Tak. Tok La naik cruise tu. Cruise Istanbul. Istanbul aku Tengok datang. speedboat tu. Tok La naik Istanbul cruise. aku datang. Tok La naik cruise. Ya. Tengok Tok La naik cruise. Hagia Sophia tak nampak, nanti lah balik. Oh, best lah Tok La. Ya. Tengok tu. Bila lagi? Rezeki. Besarnya kapal. Kita lalu kot tepi kapal besar. Kita nak melawat masuk ke Blue Mosque. Tadi Hagia Sophia. Ni Blue Mosque. Tinggal saya dengan kakak. Orang lain ketinggalan. Ditinggal orang. Okeylah. Sekurang-kurangnya nampak juga. Okey, ni di pekarangan Blue Mosque. Bye. Bye-bye. Tok La. Ni tengah buat lagi. Tengah upgrade. Tolak. Blue Mosque. Ni.
dekat dalam. Blue Mosque. Inilah Masjid Biru. Tak apalah, tengok hok mola nanti. Di dekat pekarangan Ruang Lega. Blue Mosque tu, nampak. Alah. Okey. Kita makan di restoran Bukhara. Nana, kakak, Cak Mia, Tula, Caca, saya. Ada sup, ada salad, nasi. Dua nasi. Nasi Arab dengan nasi putih. Sama saja. Ayam masala. So, semua ada sup. Sedap Kak Mia? Itu cita roti. Bolong dengan asyu dengan bosu kat sana. Tu. Bek. Bek. Asyu pergi toilet. Okey, selamat menjamu selera. Mari-mari nak pergi mana? Ladies and gentlemen, you remember the map I showed you? Yes. There was a peninsula on the European side of Istanbul. And on one side of peninsula there was Golden Horn. On another side there was Marmara Sea and Bosporus. So, Bosporus is on this location. Golden Horn is on the left hand side. And on the right hand side there is the Sea of Marmara. So this is the beginning of the construction. Ni istana Tok Kapi. Belakang Hagia Sophia. Nak tahu masalah apa Tok Kapi ni? Tengok pokok lain semua warna hitam. Dia punya pokok warna putih. Nampak tak batang dia warna putih? Luar tu semua pokok batang dia warna hitam. Tapi di istana Tok Kapi batang pokok warna putih. Semua. Tengok tu. Itulah Soho Tok Kapi ni sebab pokok dia warna putih dalam istana dia. Batang pokok tu. Tak kira bertahun, berzaman. Kulit batang pokok tu warna putih. Tu. Tu. Batang dia warna putih. Okey, Taman Osmaniyah ni lah istana dia. Kononnya dalam cerita Sultan Sulaiman Khan, Hurrem. Inilah sebab ini istana utama Osmaniyah. So ni yang tepi-tepi ni 5 km ni semua pekarangan istana dia. Pembesar-pembesar negeri, saudara-saudara dia, bini-bini dia. Semualah dalam kawasan 5 km ni. Yang dikelilingi oleh, dihiasi oleh pokok-pokok yang berwarna putih. Kulit pokok ni berwarna putih. Inilah istana Osmaniyah. Taman Osmaniyah. Inilah istana dia. Betul-betul belakang Hagia Sophia. Hagia Sophia tu. Dia duduk belakang. So tak nampak lah, kita kena pergi keluar. Itu Hagia Sophia. Dia belakang, back to back. Okey. Adina. Masa tengah check in. Beratur punya panjang. Berapa keliling.
Kita kaunter 32. Masyur ada. Okay. Sekarang sudah mau berlepas ke Madinah. Ya, kita akan tiba di Madinah pukul 6. Tengok full flight. Ada. Asyu duduk sana. Asyu. Okay, bye. Setelah berhempas pulang, maka Tok La pun berehat dengan tenang dalam kapal terbang menuju ke Madinah untuk beribadah selepas beriadah. Bekak kaki-kaki. Bekak kaki, makan ubat, tidur. Terima kasih. Malam 2 kali tidur. Balik pesta tu. Wah, besarnya kapal pula. Ya, rezeki weh. Kemayu Allah. Pelagak sikit. Pukul 6 Allah baru mendarat. Oh, Selfie weh. Kali pembalu. Tali pembalu. Jangan riak, jangan riak. Jangan riak, jangan riak. Ada 3 jam lagi. Mola duduk dalam Masjid Nabawi. Air zam-zam. Tak. Macam mimpi dalam mimpi. Mola kata. Bila minum air zam-zam, ya Allah. Air zam-zam boleh basuh segala-gala. Boleh minum 24 jam, no, ya Allah. Tu tempat air zam-zam. Mola sudah melawak. Makan apa ya? Bubur hijau. Lagi bakit. Bakit tu kuburan. Oh, best Mola. Alhamdulillah, rezeki. Kalau dah nak pagi. Rezeki. Tempat makan. Okay. Ni stesen air. Air hari-hari kat orang lah. Ni stesen makanan. Nasi ni. Sayur ambil macam kau kambing dengan lembu. Lepas tu ambil sup pula. Sup air ni lah tak mau. Nasi putih. Umut putih. Malai pun air goreng kuih ni lah. Ni. Ni patin. Masak patin. Kemarin tadi malam cuma ini sayur air ada lagi. Ni tegung goreng. Terong. Ni sayur sebelah babi dah tinggal ni. Sayur timun campur brokoli. Ni sambal hijau. Pudingnya kucangannya habis. Ni tak tahulah bumbu nasi ke, bumbu sagu ke. Oh nak bumbu apa tak tahulah, bumbu endo makan. Ni. Agak-agak ni kalau jatuh tingkat 14 pun tak pecah. Ni. Agak-agak ni kalau jatuh tingkat 14 pun tak pecah. Ni kucah lembeh habis. Betul. Ada kepuk 2 tong. Ni section untuk orang Endon. Section untuk orang Malaysia ke orang apa sebelah sana. Tapi di sebelah sana. Inilah lebih kurang amjad juga. Tapi lebih baik amjad 10 kali ganda. Ni section Endon. Okeylah. Masjid Kuba. Buat solat sunat di Masjid Kuba. Masjid baik dapat duduk depan. Solat berdoa dengan khusyuk ni. Alhamdulillah. Ada air tu. Ada air. Ni dalam Masjid Kuba. Tengah solat sunat. Dulu 10 tahun dulu taklah secantik ini. Alhamdulillah. Semua dah solat. Semua dah berdoa.
Tak apa, tak nak. Assalamualaikum. Muallah duduk dalam masjid. Kubah. Muallah doa untuk semua Masjid yang besar kat pertama sana. Nabi buat. Masjid pertama Nabi buat. Tempat buat semua solat, hajat-hajat setiap orang. Muallah dah sampaikan. Muallah sebut nama sorry. Alhamdulillah. Semoga Allah mabulkan Nabi. Ni, Muallah. Mana Tok Lah? Baru lepas solat. Jom, minta pergi buat super shoe. Tok Lah. Tengah berjalan nak keluar daripada Masjid Kuba. Nah, kat Mia. Masjid Kuba. Dulu 10 tahun kita datang bukan macam ini. Payung dia bukan macam payung Masjid Nabawi lah. Tapi payung lah juga. Semua solat di dataran. Tak muat. Selesai sudah lawatan ke Ladang Amar dan makam Saidina Hamzah, tapi tak dapat tengok. Inilah Moklah menghabiskan sisa-sisa baki untuk lusa berangkat ke Mekah. So lepas ni kita buat lawatan, kita singgah saja. Kita lalu saja tapi tak singgah. Seronok Moklah. Terbaik. Ashu dan Gobit tengah ambil gambar di Ladang Tamar. Bit. Ladang Tamar. Itu sebelah sana. Muhammad Nafis. Ladang Tamar. Dia kita 3 orang. Sapa juga Moklah ke Bukit Uhud. Walaupun tak panjang, tapi inilah Bukit Uhud. Bukit Uhud terlalu ramai. Tak larat tak panjang. Okeylah. Solat subuh di Masjid Nabawi. Nasib baik dapat solat depan. Air Zam-Zam. Terima kasih. Minum dulu. Siap dah lepas tu. Tak penuh lagi. Oh. Buat berkat lah, Alhamdulillah. Petai kat pula. Solat asar di Masjid Nabawi. Besok kita akan berangkat ke Mekah. Budak baru boleh masuk. Kakak, baru boleh masuk Masjid Nabawi. Ni Kak Mia, Nana, Caca. Caca tak nampak semua muka. Kakak, duduk kat tu. Orang tu baik masjid dah baru boleh tengok. Caca. Aduh, susah lah dia. Tengoklah badan. Ya. Assalamualaikum semua di dalam Masjid Nabawi. Hari ini mungkin hari terakhir kita sini. Esok kita nak berangkat ke Mekah Al-Munawarah. So
Seronok tak dapat masuk Masjid Nabawi? Seronok. Simpan Quran. Okey, siapa nak peluk Tia dia? Nak cium ke, nak apa ke? Ya. Ni. Kak Mia pula. Cepat Kak Mia. Ya. Best. Ni dekat air zam-zam ni. Ni. Buat gini, ni. Ni tak. Air zam-zam. Air zam-zam. Oh, ni mu tadi kat sama ni. Air zam-zam. Banyak. Ni. Betapa beruntungnya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilang seorang. Terima kasih Sponsor. sponsor kami buat Umrah. Alhamdulillah. Esok nak ke Mekah. Esok nak pergi Mekah. Okey, nanti. Terima kasih Tok Pa. Terima kasih Topa. Muah-muah love you. Many love. Sarang you. Okey. Okey. Eskalator. Sampai dah di Fast Train punya terminal. Fast Train punya terminal dulu saya dah sampai. Sekarang kali yang kedua. Lepas ni kita akan tengok dolphin. Ya, saya. Aja. Di terminal itu, terminal kereta api. Kereta api yang menyupakan ikan dolphin. So inilah anak-anak marhang. Kereta api dia berbentuk ikan lumba-lumba. Sekarang kita duduk dalam fast train. Kak Mia, best tak? Naik ikan lumba-lumba. Kan? Kak Mia ambil gambar tak tadi? Nanti turun dia ambil. Oh, dah ambil dah? Okey. Maklah kita niat bersyarat lah. Tak, banyak cakap penting. Dia baca tu dulu. Lepas tu dia kena baca nombor. Kita ikut dia. Nah, ya tak ikut dia dah sebab niat bersyarat tu antara kita dua lah. Sebab kita yang niat bersyarat. Ya. Jangan malah nak ikut dia. Sebab kita kena niat sendiri. Aku kenapa mau mengangkat becak ni? Ya Allah. Ya Rabbi Atina Fid dunya Allahu Akbar.
Kamiah beli makan tengah hari. Jobin. Rakyat, ni. Depan restoran Malaysia. Disaji, Felda Disaji. Kamiah. Dah. Tu, Kamiah duduk situ. Dessert, cakap. Dessert. Ya. Ada tinggi, ada. Mie dua ya. Mai. Modal zam-zam di sini so. Okay. Mai. You remember, okay? Yeah, I remember. The white one is the Safa Malay. Mai. Hari terakhir solat di Masjidil Haram pertama kali buat tawaf wada. Sebelum buat tawaf wada kita solat zuhur dulu. Alhamdulillah dengan rezeki Allah yang diberi sehingga kami selesai menunaikan umrah. Semoga Allah memberkati, mempermudahkan perjalanan kami pulang ke tanah air. Selepas ini ada 2 pusingan lagi untuk menamatkan tawaf wada kami dan menunaikan solat sunat wada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup lap. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Selamat. Selamat. Alhamdulillah. Nak solat zuhur dulu. Semari buat haji dulu boleh nampak Kaabah di bawah tu. Kalau ni tak nampak dah Kaabah. Makin diperbesarkan. Inilah. Ini mata maknanya luaran Masjidil Haram. Tak pernah boleh masuk kat mari ni. Orang ramai nak solat. Ni orang buat tawaf, orang nak buat solat zuhur. Jadi inilah hari-hari terakhir kita di sini. Moklah. Moklah pun tak boleh nak jijak kaki nak tengok Kaabah apa. Terlalu ramai. Alhamdulillah lah setakat ini pun alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan comel lagi. Yalah. Assalamualaikum semua.